Sebenarnya pest control ni perlu dipanggil untuk tak nak ada masalah. Contoh macam restoran, dia tak panggil pest control, suddenly orang viralkan kedai dia ada nampak tikus. Jadi masa tu baru dia panggil pest control, tapi dah terlambat lah. So orang panggil pest control bila ada masalah. Untuk syarikat yang buat makanan, I'm pretty sure dia ada SOP kebersihan. Betul. Adakah anti-pest ni ataupun pest control part of the SOP? Betul. Contoh lah, kalau kita buka restoran and then kita nak dapatkan halal certificate, Halal. antara kriteria yang ada dia perlu ada dekat premis tu adalah pest control, salah satu. So pest control, even kalau macam kita nak dapatkan lesen premis, contohnya kita daftar premis kita untuk restoran, in order nak dapatkan lesen premis, PBT ni dia dah tetapkan, okay, ni yang you kena ada. You kena ada suntik typhoid, you kena ada signboard you size ni, kan. Lepas tu you kena ada pest control. Pest control kena ada, kan. So sebenarnya pest control ni untuk industri makanan dia wajib. Kalau dia wajib, kenapa Naim kata tadi di Malaysia masih belum ada kesedaran lagi tentang pest control? Betul. Masih belum ada kesedaran. Sebab apa? Sebab sekarang ni banyak orang, kita nak tahu senang je, orang panggil pest control bila ada masalah. Macam dentist lagi dia sakit gigi baru dia pergi jumpa. Patutnya dia jumpa tiap 6 bulan. Tiap 6 bulan. Ataupun dia gosok gigi sendiri lah. Kan? Jadi macam pest control macam tu lah. Dia panggil bila ada masalah. Sebenarnya pest control ni perlu dipanggil untuk tak nak ada masalah. Okay, kita ambil contoh macam restoran, dia tak panggil pest control, tapi suddenly orang viralkan kedai dia ada nampak tikus, ada dekat ayam goreng kat mamak, dekat ayam goreng mamak tu. Lepas tu ada lipas dalam sup ke apa kan. Jadi masa tu baru dia panggil pest control, tapi dah terlambat daripada segi dia punya reputasi perniagaan, brand dia. Sebab dia macam gini, kalau macam bila orang cakap untuk nak hire pest control, orang tak nampak ROI dia kat mana. Untuk dia nak invest, nak bayar tiap-tiap bulan tu, kan, orang fikir ada ke ROI dia ni. Kalau macam kita pasang aircon, mungkin orang ramai datang sebab kedai selesa, kan, sejuk. Tapi kalau pest control, kat mana ROI dia? Orang tak nampak. Jadi orang tak perasan, orang tak faham yang menjaga reputasi kedai adalah lebih penting